Emas dah tembus USD 4,000 lebih weh. Macam harga handbag limited edition tau. Asal naik? Sebab dunia makin serabut lah weh. Perang sana sini, ekonomi pun nazak. Orang semua lari cari selamat. Takkan tak tahu. Tempat paling selamat bila dunia kelam kabut. Bukan di sini, bukan di situ. Tapi emas lah tuan-puan. Federal Reserve nak turunkan kadar faedah. Maknanya simpan duit dalam bank. Tak berbaloi langsung sis. Kalau faedah turun, orang dah tak minat simpan duit. Semua turn to emas sebab nilai dia steady, babe. Pelik kan? Bank Pusat pun sekarang borong emas gila-gila. Ada satu negara tu, sekali beli terus 67 tan, sis. Senang je moral dia. Bila dunia makin huru-hara, harga emas makin galak naik. Yang dah simpan senyum, yang belum start, mula rasa gelabah. So sis, simple je. Beli emas bila mampu, bukan tunggu kaya. Jom join Public Gold, aku guide sampai jadi.